baru tahu daripada isu semasa, baru baca isu semasa tentang seorang yang kita perlu hormati, iaitu seorang pendidik telah ROGOL pelajar darjah 6 ni 12 tahun. Tak wajar kan? That's a name, pedo. So nak dijadikan cerita, parents diorang boleh settle luar, settle tepi. Macam tak logik akal lah. Bila saya selidik dengan kawan-kawan saya, rupa-rupanya guru tu menjanjikan yang dia akan berkahwin dengan pelajar yang dia dah ROGOL tu pada umur pelajar tu 18 tahun. Boleh setuju dengan pendidik tu lah. Lepas tu apa tindakan daripada PPD, apa tindakan daripada JPN? Takkan nak pejam mata macam tu je, alasan parent dah setuju. Kau tak fikir ke apa jadi pada anak-anak lain? Anak-anak lain selamat ke? Pedo sekali dah buat, dia ketagihan, dia penyakit. Bukannya satu perkara yang dah lepas tu dia tak akan jadi dah. Bukan makan Panadol, sakit kepala makan Panadol settle, tak boleh. Masalahnya sekarang ni ialah kenapa dipandang enteng dengan perkara ni? Mana agensi-agensi yang sepatutnya bertindak? Kenapa dipandang remeh sangat-sangat sekarang ni? Parent, tolong buka mata. Anak awak, mental anak awak sangat bermasalah sekarang ni. Percaya dia takkan redha dengan perkara ni. Dia takkan rela dengan perkara ni. Tak tahulah kalau dah memang dah disuakan dengan perkara-perkara tersebut, maksudnya tengok ataupun tak ambil. Senang kata, ada budak-budak yang gedik. Tapi whatever is, perkara ni tak boleh berlaku pada budak umur 12 tahun. Budak lagi kot. Mak bapak tak boleh nak fikir panjang ke? Awak kahwinkan anak awak dengan orang yang merosakkan anak awak. Awak tak fikir panjang ke? Masa depan dia macam mana? Seandainya tak mengandung, alhamdulillah tu. Kalau bertaubat pun tak apa. Tapi sepatutnya dia kena jalani hukuman dulu. Baru kita boleh bincang. Jalani hukuman dulu. Sebab perkara ni bukan perkara mudah. Hukum dalam hudud pun ada. Saya tak habis fikir. Bagi pihak agensinya, dari pihak keluarganya, tak fikir tentang masa depan anak ni. Fikir-fikirkanlah apa yang sepatut dibuat. Dan pada cikgu pedo tu, tolonglah dekatkan diri dengan Allah, dekatkan diri dengan Tuhan. Tak kira bangsa dan agama sekalipun, dekatkan diri dengan Tuhan, dekatkan diri dengan agama. Sebab itu je jalan untuk menyelamatkan diri. Tak puas lagi lah, selagi tak tahu keputusan, selagi tak tahu apa benda yang akan terjadi, kita akan pantau lagi. InsyaAllah, apa pun nanti kita akan bincangkan lain kali. Assalamualaikum, jumpa lagi.